Memang betul-betul lah sekali lah. JS Kita jual. ni apa ni beli Oh, satu ambil ni. dapat satu free. Ha? Dia kata dia keluar GI dah dia beli tukar ni. Oh. Lagi biar ada tolak. Satu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat pemotoran dua roda. Aku doakan korang yang melihat video aku ni dimurahkan rezeki, sihat sentiasa insya-Allah. Hari ini 15 Jun 2025 kita akan ride bersama dengan kumpulan grup OHBC One Heart Bikers Club. So kita akan menuju ke satu lokasi di Pahang. So hari ni kita RV dekat BHP Gombak. Sepatutnya 8.45 diorang dah tayar gulik, tapi aku rasa aku tak sempat ni. Memandangkan sekarang ni aku tengok dah pukul 8.30. So lagi 15 minit kita nak sampai ke BHP Gombak. Mana sempat babe. Sebenarnya aku pagi tadi pukul 6.30 daripada Muar Johor. Aku balik sana, aku drive lah. So tadi aku drive kereta sampai ke Puchong. Aku terus tukar pakaian, aku ambil motor, terus jalan lah. So aku tak expect pun aku dapat join dua orang, tapi masa tu masih sempat kan, masih awal. So kita layan je lah. Kalau jumpa lah diorang kat sana. Diorang ada yang bawa motor besar, motor berkuasa tinggi, ada yang bawa skuter, dan ada yang bawa kapcai. Aku tak pasti ada ke tidak. Tapi kita orang layan lah. Semua jentera, semua sisi kita orang balun aja. Janji kita happy, kita nak kawan, kita nak geng. Dalam masa yang sama aku juga nak test lah juga Aveta. Walaupun aku punya Aveta ni dah merata-rata sebenarnya pergi. Setakat ni Alhamdulillah tak ada masalah yang besar lah. Ke Terengganu, ke Perak. So ini ke Pahang lah. Cuma ke Johor je aku belum try lagi. InsyaAllah nanti ada masa aku akan ride ke selatan pula. So kita dah dekat dengan area tu Gombak. So aku nak tengok lah diorang ada lagi ke tidak. Kalau diorang dah gerak tak apalah, kita terus gerak lah. Kita kejar lah dia. Kejar lah diorang. Harap-harap Tapi aku rasa tak sempat lah nak kejar diorang. Sebab diorang laju kot. Lagipun hari ni banyak motor lah. Ada tak ada. Harap clear. Kalau tak tapi motor aku standard apa ada hal. Cuaca pun sangat cantik pagi ni, Alhamdulillah. So dapatlah kita luncur dengan tenang, dengan confident. Kereta pun tak berapa banyak dekat highway hari ni kot. Oh, banyak motor sudah berkumpul kanan dan kiri. Tapi geng aku ni biasanya dia orang berkumpul dekat surau sini. Tapi aku dah tak nampak kelibat dia orang ni. Rasanya dia orang dah jalan dah ni. Tak apalah, kita layan slow-slow. Terus ke lokasi yang kita nak pergi adalah Janda Baik. So hari ni aku nak breakfast dekat Janda Baik geng. So aku harap korang stay sampai habis video ni lah. Ramai hari ni. Memang ini adalah lokasi biasalah weekend. Geng-geng motor akan berkumpul untuk RV lah sebelum diorang bergerak ke destinasi. Biasanya banyak yang akan pergi ke Temerloh lah aku rasa. Dan juga ke Janda Baik ataupun Genting, melayan Genting corner kat sana Syong kan. Tengok sekarang ni pengguna-pengguna Aveta Vanguard
250 dah semakin ramai. Dah ada grup WhatsApp bagai dan dah ada TTS. Cuma aku tak dapat peluang lagi lah nak berjumpa dengan diorang. InsyaAllah satu hari nanti aku akan jumpa lah. Sebab malam tadi pun diorang ada jumpa dekat KL, tapi masa tu aku dekat Muar, tu aku tak dapat nak turun lah. Ramai jugalah aku tengok dekat dalam grup tu dah tukar barang macam-macam lah. Barang-barang aksesori Aveta Vanguard. Ada yang beli daripada Tabau, ada yang beli daripada Shopee. Ramai lah. Dah makin meriah lah aku tengok sekarang ni. Ramai juga yang dah test motor ke mana-mana lah. Dah sampai 20,000 km pusing satu Malaysia. Alhamdulillah. Ada yang masalah tu ada jugalah, tak semualah yang okey, tapi jarang lah masalah-masalah tu dapat diselesaikan oleh pihak Aveta sendirilah. Sampai diorang pun sanggup datang rumah tu. Tapi aku punya pelampu minyak ni aku tak repair pun. Aku belasah je lah. Setakat ni okey je, tak ada isu besar bagi aku kan. Cuma aku bercadang nak tukar satu bush hanger yang standard dia pakai plastik. So aku nak tukar kepada bearing. Sebab kalau motor skuter ADV ada orang banyak dah pakai bearing lah. Dan ada dah beberapa orang pengguna Aveta pun dah tukar ke bearing untuk mengurangkan membuai semasa corner ataupun semasa laju jalan beralun. So nanti aku nak pergi tukar lah. Cuma aku tak ada masa lagi lah. Kita kerja balik dah nak maghrib kan. Pergi awal pagi. Memang aku kena cari satu masa yang sesuai lah. Nak tak nak aku kena buat jugalah. Sebab bila aku corner biasa tak ada masalah. Tapi kalau aku corner laju jalan beralun memang membuat gila lah juga. Tapi masih aku boleh kontrol lah. Cuma kurang seronok sikit lah. Tapi kalau untuk daily ride tak ada masalah lah. Goyang-goyang sikit tu biasalah, goyang inul. Untuk riding dekat Karak ni memang syok lah layan. Menurun bukit, mendaki bukit. Cuma aku tak dapat nak maintain top speed lah. Top speed yang setakat 120, 130. 130 aku tak dapat lah sebab mendaki bukit. Tapi kalau jalan rata, highway rata, long distance, aku boleh dapat lah 147 km sejam. Cuma sekarang makin lama motor aku ni, aku perasan lah dia punya cut off. 147 tu aku dah rasa dia ada macam ada cut off sikit lah. Sebelum ni aku tak rasa sangat. 15 kot baru aku rasa kan. Dia dah 147 aku dah rasa nak cut off tu. Tapi 147 pun bagi aku dah laju dah. Dah syok dah layan. Aku tak pastilah kawan-kawan aku ni dia masuk ikut Genting Sempah ataupun ikut Bukit Tinggi. Tapi aku suka lalu ikut Bukit Tinggi sebab jalan pun selesa lah. Jalan luas sikit. Lepas tu tak perlu melayan selekoh-selekoh yang yang agak sempit lah. Daripada Genting Sempah nak ke Jalan Baik tu kan, kadang-kadang jalan pun berpasir sedikit kan. So aku lebih suka layan ikut Bukit Tinggi ni lah. Terus naik ke atas. So nanti dekat Jalan Baik aku tengoklah diorang. Kalau dapat jumpa diorang, alhamdulillah lah. Agak-agak dapat dah jumpa diorang kat sana. Cuaca dan view pagi ni memang cantik lah. Laluan dekat Karak ni, area Bukit Tinggi ni kan, penuh dengan kehijauan, bukit bukau yang memukau mata. Tapi kat sini kena hati-hati lah. Walaupun menurun bukit, kadang-kadang ada speed track juga. Dululah, sekarang aku tak pastilah jalan ni. Oh cantik kan, pemandangan daripada highway Karak. Alhamdulillah, kita dah sampai di persimpangan. Kita dah masuk kawasan Bukit Tinggi. Kawasan sini perkampungan Cina.
So sini kalau aku pergi Janda Baik waktu malam pun aku lebih prefer lalu kat sini lah. Sebab aku lebih confident lah, tak takut lah seorang-seorang. Kawasan perumahan, kawasan orang ramai lah kat sini kan. Kalau lalu ikut Petronas daripada Getah Sempah tu risau sikit lah. So aku dah sampai dekat simpang sini, potong terus kat sini. Diorang kalau daripada Getah Sempah depan sana lah. So kita terus naik ke Janda Baik. Welcome to Janda Baik. Aku suka layan Janda Baik ni sebab dia punya lokasi tidak terlalu jauh lah. Kawasan kampung pun sejuk, kedai makan pun banyak. Memang syok lah orang kata kawasan ni. Boleh layan lah. Alhamdulillah aku dah jumpa diorang guys. Kebetulan diorang berhenti ke tepi ni. So kita pergi tegur diorang jap. Din lah. Din apa hari ni hari Ahad. Dia ambil anak dia kata. Menyala mat. Datang dari mana ni? Dari muncul. Aku demo lah. Mana boleh? Siapa orang tak nampak? Tiba-tiba. Bang. Hey. Ada video lah. Sebab dah pakai ni kan. Tukang motor lain kan. Wow, ni memang betul-betul lah sekali lah. JS tu kan? Apa ni beli ambil ni. Dapat satu free. Ni mesti lihin suruh tukar. Ha? Dia kata dia keluar GI dia ada tukar ni. Oh. Lagi dia ada seorang ni. Lepas tu, oh ya ke? Pula. Macam tu lah. Silap dia pun tukar nanti Sampai dah. Okay. Tak nak peluk saya tu. Mana naik bah? Naik kereta. Ni nampak ni? Dua ni. Kereta dah ada muar. Patin Tempoyak Janda Baik. Buka kipas. Mana plug? Oh, ni makan apa sini? Lean yang bawah. Lean bawa. Oh, lean. Dah siap dah. Ada bang. Oh, kau punya model baru kau punya ni. NMAX baru V3 ya. Oh, tu yang belakang lawa belakang dia tu. Saja nak test. Okay. Mifu ni. Mifu kata nak bawa motor kecil apa. Aku orang tinggi je kena. Oh, aku balasai memang dekat tak apa motor kecil. Lagi layan nak. Lagi layan. Bom, oi, tolong. Ha? Oh dah.
Ini apa daging ke? Oh, lauk lah. Tak ada biar lapar banyak. Lapar patut. Orang nak bergambar dia berego dalam lupi. Orang nak setting baik-baik kerja dalam lupi. Apa? Ayam ni ke mana tadi? Ayam. Dia tengok okok pun. Pasal bami ni. Dia kasi okok pun. Nak parking sini. Jauh. Sebab Ain ada ni, Abang Mi ada ni. Mana tadi kembali? Tak, pagi tadi. Tadi kena gerak. Alah, bukan jauh. Bunga kantan. Buat apa tu? Oh, kita makan dekat sini best juga ni. Kamera ni panjang apa ni? Oh, ya ada monyet. Ada nak buat kedai lagi ni. Sampai mari jaman tu. Boleh jaman. Apa ni? Kita boleh ambil hulu boleh. Dia panjang kan? Bunga kantan. Ni apa dia tak? Mahal bunga kantan ni. Boleh buat macam-macam lah. Laksa. Man, boleh ni. Tak boleh jimat kos. Saya tahu 3 tu yang ada GS tu. Lepas tu yang dekat Lembang tu. Apa yang nak naik apa genting ada satu lagi. Ada Irwan tu. Irwan kan. Yang sebelum naik genting tu kan. Tadi Syarul mai ikut ke Syarul? Syarum. Oh, dia tak ikut kau orang tadi? Tak ada. 30, 55 beli 100. Dia ada kawan dia. Bila pukul 9 dekat genting. Siapa dia? Oh, dia ada. Share location kat dia. Saya video dia. Dia nak ambil gambar. Okey, kalau mana api ni? Api macam ni. Ini untuk orang yang penemuah. Oh, yang benda muah ya. Nah, tengok ramai seronok kan. Cakap kat rumah. Pergi balik dulu lah. Tinggal dulu lah. Dia buat muah ni. Dia buat muah ni macam semban dia. Tak ada orang U-turn. Kata sempat-sempat lah kata. Gambar kau. Oh lama. Siapa punya? Siapa punya gambar kau? Kau ambil tadi? Nanti hantar HD lah. Kat WhatsApp hantar HD. Baru dia boleh guna kat. Jadi rendah pula. Kotak kelabu nanti bila masuk YouTube ke apa kan. Apa tu juga? Panjang betul ni tu. Pancing dah sampai. Pancing dah sampai. Abang Miki tak ni. Abang Miki mana? Abang Miki tu kan. Makan. Tak dia. Makan lah. Dah boleh ambil dah, dah boleh. Tak ada orang mula kan? Tak kena ada orang mula kan? Mungkin dah tengok dia. Biar jaga patah macam ni tengok. Ya, orang rumah macam ni. Ingat orang rumah macam ni. Dah masuk YouTube. Dia kan YouTuber. Ya, dia bunyi ah. Bisa. Cabut bisa ya. Daripada jauh datang nak ambil gambar ni. Kat sini. Pengajar kat sini. Kan? Mai. Tak ada belum?
Mau makan? Sedap. Tadi gearbox tak ni. Ada gambar gearbox. Enggak masih serada tadi. Ada tak kerja ini? Tak, nak cuti. Oh, cuti kena cuti. Memang kena cuti. Oh. Ke cuti ke? Sebab hari tak adalah, sebab hari pergi Johor, sepatutnya cuti. Tukarlah hari ni. Ganti. Habis nak ni lah, ada orang jaga lah. CCTV jaga. CCTV je. Habis ni seorang? Seorang rumah? Ada program. Adik-adik. Amiga berdiri, jiwa kental tak mudah dilupai. Bersama jentera berkuasa tinggi, bunyi enjin nyanyian hati. Di tengah buraya kami seiringan, satu barisan, satu tujuan. Langit gelap ataupun terang, tetap marah takkan goyah hilang. Rumah kami di jalan berliku. Ni anak yang betul kat saya. Tapi lain ke? Oh, cuba pengesahan yang panjang sikit. Dia Yang besar sikit. 7. Ha? 7. Apa dia? 7. Oh, ada. Apa? Ambil apa? 38. Oh, G apa? G. Okey tu. Okey, bila 7 ni kerap harat Boleh? Oh, nak ke Genting pula? Jom. Itulah yang slow dah lah. Bukan cecah tiku. Sebab kita sini dekat dah. Naik je. Lama Tapi skuter ni naik bukit tak berapa power lah. pastikan tak masuk ke. Kalau nak main karak ni laju. Kalau nak laju jalan kata baru sedap, baru boleh layan 1, 3, 4. Boleh kena lajak, layan 1, 2 lebih je lah. Cepat. 1, 3, 4 tu kena jalan kata baru boleh lah. Tak admin ke? Tak admin ke? Dah 1, 4 biasanya tak ada pun. Tak ada ke sejuk ke tak tahu. Tunggu member, tunggu ni orang Kuantan. Naik. Okeylah, selamat. Tunggu member ni daripada Kuantan. Member saudara dia, adik dia. Biar. Beras. Okey. Ni, bawa motor ni. Dia bawa motor rider. Rider. Kau nak ikut Syam ke? Syam nak Sekali keluar ikutlah Syam. Biar Syam tu tak layan skuter. Itulah. Ya, tak apa aku tinggal. Dia ada jalan tu. Okay guys, alhamdulillah kita dah perut kenyang. Kita dah lunch dekat Patin Janda Baik tadi.
Tapi kita makan lauk biasa-biasa je. Aku makan lauk ikan keli goreng dengan sayur-sayur lemak lah. Tapi masakan dia memang sedap. So setelah selesai kami lunch, kami berempat, kami plan untuk naik ke puncak Genting Highland melalui daripada Jalan Baik lah. So rakan-rakan yang lain semua balik ke rumah masing-masing lah. So aku layan semua geng-geng skuter. Yang naik Genting dengan aku tim Yamaha daripada T-Max, X-Max dan juga N-Max. So aku sebuah sahaja Aveta Vanguard 250. Kita mendaki puncak Genting dengan 3 beradik Yamaha. So aku nak test Aveta ni mendaki puncak Genting macam mana. Sampai ke atas kan dia punya puncak dia agak curam sikit. So kita tengok lah power tak power Aveta mendaki bukit sana. Walau bagaimanapun aku rasa video aku untuk kali ini setakat ini sahaja dulu. Sebab aku akan buat satu video part 2 lah. Part 2 di area Genting nantilah. So aku ucapkan terima kasih kepada korang semua guys kerana menonton video aku sampai habis. So kita jumpa di puncak Genting guys. Aku berentap dengan 3 buah Yamaha T-Max, X-Max dan juga N-Max. So kita tengok macam mana persaingan dengan Aveta Vanguard. Kami bukan nak berlomba, kami semua satu geng. Kita ride santai-santai je kat atas. Okay, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Leave that behind and let loose. Show your problems out the door and let loose. Ain't no worries on the day.